Okey, kami dah nak check out daripada homestay Olive Pool Villa. Okay, sungai besar. So kita nak check out. So selamat tinggal Olive Village Pool. Iris 2, Daisy 1 dan Daisy 2. Okay. So kita akan bergerak ke Selera Rimba. Pergi cari makan eksotik kat sana. Landak ada, macam-macam ada. Rusa pun ada. Okey, jumpa di sana. Okey, assalamualaikum. Hari ni kita makan-makan di area Kencan lah. Okey, kita makan di Selera Rimba. Okey, dekat sini dia buat sajian ala Banjar dan Jawa, eksotik lah. Dia ada landak, dia ada ikan baung, dia ada rusa dan macam-macam lagi lah. Udang galah, ikan puyuh, ikan tapah. Okey. So kita tengoklah macam mana. Ini kita tengok dia punya senarai harga. Okey. Senarai harga dia ada kat sini. Okay, landak RM45 250 gram, lemak cedari rusa RM30, ikan baung RM25 hingga RM40, sepo, ayam kampung RM12, ikan puyuh RM6, udang galah RM9 sepo. Ini sebenarnya air dia lah. So tengok ramai lah, naik helikopter pun ada. Okay. So ini patung tempoyak semua ada. Menarik. So kita tengok apa yang ada lagi. Okay, dia ada bau masak lemak. Okay. Ikan puyuh, ikan udang galah. Macam-macam. Okay. Ni owner. Owner. Okey. Macam mana hang kenal? Ni pasal rumah sini. Oh, pasal rumah sini. Okey. Orang. Cukup ni. Habis tu cakap tu, tukar je orang kata Perdana Menteri, tukar je pengarah, dia lain jadi. Lain boleh. Dia lain. Tukar je ni. Ambil. Kita ambil. Okey, kami order ikan bawai, daging salai, ayam goreng, ulam-ulaman. Betul kami try landak dan juga rusa. So kita tengok landak dan rusa macam mana. Cakap. Ikan baung. Ambil ya. Ni tengok ni. Apa dah? Dah untuk besar helikopter. Yang kecil. Oh, tahu. Dia pun itu pun Helikopter kena gila punya meeting. Tengok ni. Nak kaya punya orang. Ni. Sungai besar.
So kawasan dia tu memang kampung lah. Kawasan kampung. Toilet pun nice. Okay. Okey, dapat dah. Tapi tak kena minum apa, tak kena. Apa? Tak kena minum ah. Aku okey lah. Yeling kan tu. Oh, Dah pergi sana. Pergi sana. randak je. Yang atas tu dia anak rusa. Dia buat kepala rusa. Kepala rusa dia buat Ambil nasi. Tengah cedok ah. Okey, okey. Okey, boleh. Dia minta nasi. Aras. Mana ada ya? Kena meja lagi satu lah. Ada? Meja kena lagi satu lah. Aman situ. Mana sini? Boleh lah layar kat situ lagi. Cukup lah. Haura lagi. Orang kena. Saya ke sini. Kau bibir ke sini, Bi. Ada jual yang semua. Ya, nak apa? Kamu nak pergi tandas? Pergi tandas dulu. Kita masuk kereta. Pergi berak dulu. Bila kamu tadi? Kamu dah rasa tak? Ini lah. Habis dah semua. Ikan dia tu lah. Ikan mana tu. Landak macam daging besar kan? Macam Kalau orang tak hakap kita macam biasa. Kata langsung. Tak ada orang. kancing tak nak kancing? Kancing. Okey, tukar jadi kereta lah. Kancing tu kan apa pernah beli kan? Ingat? Kawan abang jual. Dia jual RM50 sekilo. Dia geng pergi memburu.
Masak dia besar-besar. Dia apa tu, dia punya daging tu je lah, daging dia yang susah aja. Orang main sih boleh tu. Exotic. Sedap, biasa. Biasa lah, sasa, sushi Ramadan tak lah. Tak pun. Biasa-biasa je. Toko koprak kan? Nak helikopter. Kerajaan negeri lah main ni. Nak helikopter. Tuan punya yang Kedah punya yang owner helikopter jual helikopter. Nanti tu, Mana? Vesta tu. Ha. Nak tengok Ruca. Pergilah tengok. Dia besar. Pergilah tengok. Dia nak tengok aku Tu gambar je. Betul. Pergilah tengok. Oh, tak ayam mai tu. Yang daging tadi 6, Oh, Brunei. 2, daun, bawal kari 2, ulam sambal tempoyak, nasi 3, landak 45, jus 30. 256, 2,5 je. Oh, senang. Wah, Teko Razali. Kuli. Kuli pun main. Oh, ini Raja Muda. Kenyang saja ni. Okey. Okey ke? Yang Nanti tengok hari ni, tengok. Bagi Makan tadi pandai apa? dulu. Okey. okey. Oh, tak ada lembut. Oh, lembut tak ada